Okey geng, sambung projek Wira Grant aku ni. Aku nak sambung settlekan masalah berasap ni. So yang lepas aku dah settle tukar valve seal, memang penuh cermat aku buat kerja ni. Sebab ni first time aku baiki benda dekat dalam enjin. Harap menjadilah. So aku dah ketatkan bolt rocker shaft dengan torque wrench. Aku setkan 30 Nm torque. So sekarang aku nak buat valve clearance dekat enjin ni. Senang cerita kita adjust tappet lah. Kita tak nak tappet ni terlalu longgar ataupun ketat. So kalau pergi dekat bawah enjin ni, dekat bahagian crank, korang boleh nampak dekat sini ada tanda T. Dan dekat puli ni ada satu tanda garisan. So korang kena adjust kedua-dua tanda tadi bertembung macam ni. Saja aku warnakan supaya senang nak nampak. Logo T tu maknanya top dead center, TDC. Maknanya piston satu betul-betul berada dekat atas. So geng, aku dah buatkan rajah ni. So korang screenshot benda ni cepat-cepat. Untuk adjust tappet ni, kita kena buat dekat valve yang tertutup sahaja. So aku test goyang rocker arm exhaust 1 dan rocker arm exhaust 3 dan dia longgar. Maknanya valve exhaust 1 dan 3 dia tertutup. Valve yang tertutup adalah valve exhaust 1, valve exhaust 2 dan valve intake 1, 2, 3 dan 4. Maknanya ini dan juga 4 kanan atas ni. Korang faham tak ni? Dalam kes aku ni, tappet dekat 4 atas ni sangatlah ketat weh. Tak bergoyang langsung. Jadi kita adjust dengan alat valve clearance ni. Ikut buku manual, kalau enjin panas, intake 0.20 mm dan exhaust 0.25 mm. Jadi disebabkan sebelum aku tukar valve seal, memang aku on enjin Wira ni. Jadi aku ambil nilai yang enjin panas lah, iaitu 0.20 mm dan 0.25 mm. 0.2 dekat valve atas dan 0.25 dekat valve bawah. So aku ambil 0.25 ni dan aku test dekat valve clearance exhaust. Nampaknya dia longgar, memang loose. Sama juga dekat valve exhaust 3. So aku ambil spanner size 12 dan buka tappet ni. Ambil screwdriver, sambil korang pusingkan tu, korang gerak-gerakkan tools tu sampailah korang rasa benda tu kesat. Lepas tu korang ketatkan. Mudah saja geng. So ni dah cun dah. Mantap. Elok dah. So dekat bahagian atas ni, memang tak ada gap langsung geng. Memang tutup habis. Aku syak kalau macam ni kan, valve tak tutup rapat masa enjin tengah berjalan. So aku buatlah valve clearance sebanyak 0.2 mm. Senang sahaja geng, bukan susah pun. So siap dah geng. Barulah ada free play sikit. So lepas settle tu, yang tanda T bawah ni kan, kena putarkan sebanyak 360 darjah sampai dah jumpa balik tanda T ni. So bila dah buat tu, maknanya kita rujuk rajah yang bawah pula. Maknanya kali ni untuk valve exhaust 4 dan 2 dan 4 valve intake kiri atas ni. Okey, lepas tu buatlah macam biasa. Tak susah mana pun, senang saja geng. So siap dah tu, aku cabut balik surat khabar yang awal-awal tadi aku letak dan tutup balik rocker cover ni.